Ya, ada. Aduh. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Guess what? Sekarang saya berada di Putra Specialist Hospital di Melaka. So, saya mengambil kesempatan hari ini untuk tunjukkan korang apa kelebihan hospital ini. Not only because of the strategic position, tetapi adalah satu pilihan untuk warga Melaka dan juga turis lah from other countries. Because services ni memang TikTok yang paling saya suka sekali sebab dia memandang sungai Melaka yang begitu indah sekali. Jom, let's go. So, apa yang buat saya kagum sangat dekat Putra Specialist Hospital Melaka ini ialah sebab dia dah wujud lebih 31 tahun, guys. It is one of the best specialist hospital di Melaka. Tengok all pakar-pakar yang sedia ada. Look at that. So korang rest assured, apa-apa masalah, you can make sure Putra Specialist Hospital will be there for you. Welcome to Dahlia Suite. Macam selesa tak? 5 bintang. Cuma tak ada karaoke je. Ada Netflix. So, sekarang kita berada di New Wing and this is one of the latest room yang Putra Specialist Hospital yang dah sediakan untuk anda. You know apa yang saya suka sangat pasal bilik ni yang saya tak pernah jumpa ke hospital mana-mana? Check it out. Automatic curtain, guys. Dah lah automatic curtain. Pemandangan indah Sungai Melaka. On top of that kan guys, semua pakar-pakar kat dalam hospital ni ada pengalaman lebih daripada 20 tahun and the location of this hospital is perfectly for tourists dan juga untuk warga Melaka sebab dia dekat dengan hotel-hotel, all the touristic area. So this hospital I tell you memang dia punya location tu memang sangat-sangat memudahkan anda. So itulah tour saya for today. InsyaAllah saya akan kembali bersama my whole family untuk buat full medical check up sebab saya yakin dengan perkhidmatan Putra Specialist Hospital di Melaka. Mana lagi? Putra!